awak termenung ni? Ni saya tengah tengok pasal semua flotilla ni. Oh, ya ke? Dekat rumah saya pun banyak. Ada merah ada, hitam ada. Lagi-lagi kalau tak makanan kat atas meja rumah saya tu, lagi banyak. Apa yang banyak? Semut lah. Apa lagi? Ish, awak ni. Saya cakap pasal semut lah. Bukan semut. Semut flotilla yang hantar bantuan ke Gaza tu. Oh, semut. Tapi, saya pun ada dengar juga. Bukankah negara haram tu kata nak sekat diorang? Tak bahaya ke? Memanglah bahaya, Wazif. Tapi mari sini duduk dulu. Awak pernah dengar tak hadis 40 Imam Nawawi tentang mencegah kemungkaran? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Fa in lam yastati' fa bilisani. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Wa zalika adhaiful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lidahnya. Jika tidak mampu juga, maka ubahlah dalam hatinya. Iaitu membenci kemungkaran. Dan itu selemah-lemahnya iman. Oh, jadi maksudnya bila kita nampak kemungkaran, kita kena cegah lah ya? Iya. Orang yang naik kapal semut flotilla tu, mereka sedang mencegah kemungkaran dengan tindakan. Walaupun tak ada senjata, mereka tetap berani untuk menaiki kapal. Wah, serius lah. Berani betul. Kalau saya nak pergi tandas malam pun takut. Kadang-kadang, saya terfikirlah, apa je orang macam kita boleh buat untuk orang Gaza? Jangan fikir macam tu, Azif. Tak semua orang mampu naik kapal. Kita boleh tolong doakan, sebarkan tentang Gaza dan macam-macam lagi lah. At least, kita benci apa yang negara haram buat dekat Palestin. Kenapa ni? Awak sedih pasal Gaza ke? طارت روحي حبا في المنام إلى